أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ini zikir dan ruqyah bedside lamp. Ini design baru tau. Design ala-ala Masjid Nabawi. Design sebelum ni design biasa kan. Yang ni design baru. Sebab kalau korang tengok unit Soul tu satu je kan. Akulah yang beli. So dia datang dengan 3 pin plug macam ni. Adapter dia sebab ini import punya. Boleh datang 2 pala macam ni lah. Okay, jangan risau, dia bagi dengan plug 3 pin ni. Boleh slot dia macam ni. Memang cantik guys. Ini design Masjid Nabawi. Dia ada 4 button kat sini. Lampu, zikir, ruqyah, Al-Quran. Bagus tau untuk benda-benda gangguan dalam rumah. Yang ni sangat-sangat membantulah. Dia ada ruqyah sekali tau. Jom kita on. Terus function. Plug and play je, terus function, nampak? Okay, untuk lampu dia korang kena on sini. Cantik kan. Ni lampu dia. So dekat dinding nanti dia akan jadi terjojol macam ni. Sebab design dia memang design yang nampak macam tu. Dia punya look. Kalau korang punya plug dekat meja lah cantik ni. Ataupun hanging macam ni pun cantik juga. Ini contoh. Malap dan tutup. Ini paling cerah lah. Sesuai untuk buat bedside lamp. Memang cantik. Untuk zikir, ruqyah, Al-Quran, korang boleh tekan-tekan je kat sini. Korang boleh pilih lah. Sesuai untuk satu rumah. Pasang benda ni, InsyaAllah rumah korang lagi tenang lah. Dengan ada alunan zikir, bacaan Quran dan ruqyah. Cantik design baru yang Masjid Nabawi ni. Kalau korang nak, korang boleh tekan dekat beg kuning kat bawah.